Assalamualaikum guys. Ni mak saya. Alhamdulillah mak saya masih lagi kuat lagi. Tapi mak minta kebenaran jual kereta Okey, kita sambung guys. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Hari ni kita nak jual kereta. Dan mak dia nama nanti masuk mic mak. Okey, relax mak. Baik. Mak nak jalan-jalan, biarlah dia jalan dengan kakak saya. Baik, saya teruskan jual kereta. Kereta siapa ni? Muhammad Amar. Kali kedua beli kereta dengan Azmi. Kereta yang dipilih ialah Pro 2 Ativa. Mula-mula dia pilih Proton S70. Kan, S70 dah lepas loan tapi dia kata tinggi sangat pula. Berapa monthly yang kalau kurang daripada 700 lebih? Bawah 800. Inilah dia. Pro 2 Ativa 1.0 turbo double tone. Kereta kita dah siapkan guys. Kereta kita dah siapkan semua komplit. Yang paling penting komisen saya milik anda. Rebate dapat RM3,000. RM3,000 dah siap semua. Siap dengan visor. Guys, saya belajar dalam. Masih lagi berplastik. Kalau tengok, cuba tengok dalam guys. Selesa dekat dalam. Aircon dah start. Aircon dah mula, dah pasang. Kalau kita tengok dalam cantik sekali. Jom saya belanja bonet guys. Bonet kita dah siapkan dengan boot tray semua dah komplit. Kalau kita tengok semua boot tray, minyak pun kita dah ada isi, tak ada masalah. Sikit untuk kita berjalan, untuk pergi ke mana, kereta dah siap komplit. RM3,000 rebate. Apa lagi nak? Okey. So, kali kedua beli dengan Azmi. Sebenarnya, terima kasih Cik Amar. Keluarga dia memang dah support komisen saya milik anda. Dia tahu bagaimana komisen milik anda bekerja. Yang paling penting, 017-622-3458 Azmi. Alright. Jangan kata abang tak payung. Dengar sini baik-baik. Cari kereta idaman hati, baru ke sekon ke semua ada di sini. Proton Pro 2 semua boleh jadi. Honda Toyota confirm puas hati. Kenapa bayar lebih kalau boleh jimat servis laju. Assalamualaikum guys. Hai, selamat pagi. Kita nak serahkan kereta kepada Cik Amar. Apa khabar? Sihat? Baik. Dengan baju Ultraman-nya, alhamdulillah. Cik Amar nak tanya, betul ke kali kedua? Okey, betul. Kali kedua. Kali kedua beli kereta dengan Azmi, tapi sebenarnya kebanyakan keluarga Cik Amar banyak support Azmi. Betul. Betul So kirim salam dengan ayah, kirim salam dengan datuk, dengan datin. So insya-Allah. So yang penting Pro 2 Ativa. Dulunya katanya waktu kita masuk loan, kita masuk kereta Proton, tapi lalas pergi pada Pro 2. Kenapa tu? Saja tu kau. Saja tu kau. Baik. Baik, dan daripada Proton tukar Pro 2. Loan dah lepas pun kita tukar, boleh tukar. Yang paling penting, kereta Pro 2 yang dipilih ni dapat rebate RM3,000, betul? Betul So dapat lagi komisen saya milik anda? Betul. Senang tak berusaha dengan Azmi? Okey, senang, mudah. Senang, mudah. Okey, baik. Kereta kedua beli dengan Azmi. Kita serahkan kunci kereta. Enjoy the new ride. Komisen saya milik anda 017-622-3458 Azmi. Alright. Kita tengok gambar sikit.